kau buat apa? Aku tengah handron lah. Tanya lagi. Andron, kau serius lah nak Andron? Benda ni 5 meter kau tahu tak? Aduh, lambat je. Dah lah, nanti kau bawa AutoCAD dulu. Lepas tu kau nak share saya kat atas panel ni. Dah lah panjang. Tak, benda sekejap je aku buatkan laptop ni. Sehari je. Tak sampai sehari pun. Berapa jam je aku buat. Tak lama. AutoCAD. Kalau file-file yang tu hilang, macam mana? File hilang? Kau ingat aku tak cari balik file ni? Hari tu kau lama tau. Tak boleh. Hari tu dia buat sekejap je. Boleh, serius. Tak payah korang ni gaduh-gaduh. Lama tau. Tak hilang je. Hari tu dia buat sekejap je. Aku jangan gaduh. Setiap karya bermula dengan satu titik. Titik yang kecil namun cukup besar untuk memisahkan dua dunia yang tidak pernah ditakdirkan bersatu. Satu mempertahankan warisan, satu memilih teknologi sebagai lambang kemajuan. Tak kala hati dibutakan oleh keyakinan, masing-masing menyangka hanya jalan mereka yang benar. Segalanya kelihatan teratur, segalanya kelihatan sempurna. Namun, apabila ilmu yang sekian lama dijulang sebagai kemegahan akhirnya bertemu akan batasnya, maka luluhlah keyakinan yang selama ini dipertahankan. Mereka telah mencuba segala yang diketahui untuk mempertahan dan meneruskan kehidupan. Umat perlu berani menerima sesuatu yang baharu dan lama. Mereka memulakan perjalanan demi mencari harapan untuk masa hadapan. Satu melangkah dengan teknologi dan satu melangkah dengan tradisi. Kedua-duanya mencari peluang untuk membuka lembaran dunia baharu. Dua sukma yang terpisah akhirnya bertemu. Julung kali, mereka berhenti mempertahankan ego. Mereka bertukar cerita permasalahan dunia masing-masing. Kedua-duanya tidak lagi bersaing. Mereka mula saling melengkapi. Teknologi digunakan untuk memahami keadaan manusia dengan lebih tepat. Manakala warisan menjadi obat jiwa yang kehilangan akar umbi. Daripada sebuah ujian, lahirlah cara baharu. Bukan teknologi sahaja, bukan tradisi semata-mata. Tradisi menjadi asas, teknologi membuka kemungkinan.
Bukanlah kemajuan yang menyesatkan manusia, tetapi kelalaian akan asal-usul langkahnya. Apabila tradisi menjadi akar dan teknologi menjadi sayap, kita mampu mula semula tanpa kehilangan jiwa. Mula semula bukan bererti kembali menjadi kosong. Mula semula ialah membawa segala kegagalan, pengalaman dan warisan untuk membina sesuatu yang lebih baik. Kan boleh tu bersama. Jangan gaduh-gaduh.